Ambil barang keperluan ataupun penuh kes supir ni. Pilih. Barang keperluan. Ambil. Barang keperluan. Okey, kalau ambil barang keperluan, ada cara dia, okey. Suruh Hazimi ambil dan tok atas cashier, boleh? Okey. Ikut apa hak suruh ambil, boleh? Boleh. Okey, jom masuk dalam. Yang pertama, okey. Yang pertama ambil beras. Ambil 2 kau panggil apa? 2 kilo gula ambil. Yang tu. Oh, tu ni. Okey. 2 kilo gula ambil dah. Ambil teh susu, teh sardin. Dua. Hak besar tu. Kau besar. Ambil. Betul. Ambil 2. Satu lagi ambil 1 sarang telur. Telur tak ada. Kita akan ganti dengan minyak. Tu. Okey. Jadi telur tak ada, kita ganti dengan minyak. Pergi kat cashier. Siapa? Mungkin ada rakyat macam ni ada. Dia bangga lah. Dia bangga kalau ada orang macam kita. Murah kira rezeki abang ni lah. Okey. Jadi kita siap dah belanja saudara Amir, betul? Amir. Azimi. Okey. Azimi ambil semua. Tadi kita ada bagi dia pilih penuh kes supir ataupun ambil barang keperluan. Jadi dia pilih barang keperluan. Jom. Semoga abang ni dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan dan dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. Amin.